Assalamualaikum. Hari ini kita berada di Tapak Tamu Padasat, iaitu salah satu tempat bersejarah Perang Padasat 1911. Di tepi jalan raya ini terletak dua makam bersejarah yang dipisahkan kira-kira 100 meter. Makam Mbok Ali, Ketua Pejuang Pandasan, dan Makam Sabil, tempat disemadikan para pengikut setia beliau. Perang Pandasan merupakan episod penting dalam sejarah negeri Sabah. Sejarah tempatan merekodkan pertempuran besar berlaku pada tahun 1911 yang dipimpin oleh Syarif Ali ataupun Mbok Ali bersama lebih 100 pengikutnya. Namun, catatan rekod kolonial seperti tulisan Owen Ruther pula mencatatkan pemberontakan di Pandasan pada tahun 1915. Ini merupakan makam Mbok Ali ataupun lebih dikenali sebagai Syarif Ali yang terkenal dengan aksi penentangan terhadap British pada Perang Padasat. Akhirnya, dalam perang tersebut, Mbok Ali bersama lebih kurang 23 orang pengikut setia beliau telah terkorban. Sekarang kita berada di Makam Sabil, sebuah makam besar yang menghimpunkan beberapa orang pejuang yang telah terkorban dalam satu liang lahat. Hari ini, kawasan Makam Sabil ini dipenuhi rumput lalang dan semak samun, dan kawasan ini kelihatan tidak dijaga dengan baik. Seharusnya tempat ini didirikan tugu peringatan bagi memberi penghormatan kepada para pejuang Perang Pandasan. Jika tapak ini terus dibiarkan tanpa penjagaan yang rapi, maka ia akan hilang. Dan bersamanya hilanglah jati diri kita sendiri.